Kalau motor 4 stroke boleh tutup. Okay, boleh tutup, mati kan dia. Kalau motor 2 stroke, kawan-kawan boleh bubuh lah. Okay, wire tuti, nanti dia sedut, dia akan keluar ikut bawah ni. Okay, nampak lubang. Okay, jadi itu lubang dia lah, dia akan keluar ikut situ. Jadi untuk chop, kalau pagi-pagi susah hidup, kawan-kawan tarik macam ni, kena tarik habis. Jadi tarik, kawan-kawan start, dah hidup, kawan-kawan lepas lah. Macam tu cara guna dia lah. Okay, jadi kat sini kawan-kawan nampak ni lubang, daripada sini ke sini dia salurkan power jack. Okay, jadi nanti minyak akan naik, dia akan sembuh. Okay, top speed tu memang mengerang lah. Kalau tu stroke, 4 stroke memang padu pakai carburetor ni. Kelebihan kawan-kawan pakai carburetor Umar Racing ni, memang senang setting lah. Manjat pilot dia ada jual full set. Okay, jadi untuk kawan-kawan masuk untuk 28mm size carburetor ni, kawan-kawan boleh pakai dekat spek 56, 57, 58, 59, 60, 65mm. Okay, kalau 65 tu bergantung juga pada exhaust lah. Kalau exhaust open, kena pakai besar lagi lah. Kalau macam exhaust racing cutting standard, spek 65 boleh pakai 28 lagi. Okay, manifold tu kena adjust lah, size 32, okay, 38. Dia bergantung kepada setup kita lah. Nak main pick up padu ke, top speed padu ke, okay, tu bergantung. Nak setting main jauh ke, main dekat ke, boleh setting pakai carburetor Umar power jet ni. Itu kelebihan dia, memang padu. Jadi kekurangan dia, kalau spring dalam ni dah lembut, dia biasa bunyi lah. Dia bunyi katak-katak. Dia bukan bunyi timing chain. Kalau timing chain kita tegang, getah semua elok dalam roller, dia tak bunyi. Tapi kalau dia berbunyi juga, check ni. Kebiasaan dia berbunyi kat sini lah. Dia bunyi dia bunyi kat sini. Piston ni tengah angkat, nampak? Ni. Tu ialah kelemahan dia. Kalau dia spring tu kawan-kawan tarik sikit, bagi dia pasang tu dia tekan sikit, dia tak bunyi lah sangat. Okay, tu kekurangan dia lah. Jadi kesimpulan dia, pakai memang puas hati lah. Okay, Kinselity pakai lebih 8 tahun, memang tahan. Okay, memang tahan lama. Yang paling penting, kawan-kawan kena pakai yang original Umar Racing lah. Full bintang 5, Kinselity bagi 4.9 lah. 1% tu sebab ni je, yang bunyi tu je. Okay, jadi memang puas hati lah, memang padu lah. Jadi jika kawan-kawan berminat untuk order carburetor Umar Racing original PWK power jack, kawan-kawan boleh bagi tahu nak saiz apa, 28, 24, 30, 32, okay, 34. Jadi Kinselity akan bagi yang original Umar Racing. Jadi jika berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor Kinselity 0189017832. Terima kasih support.